Assalamualaikum. Regimen sebelah regimen gerak khas GGK, gerak gempur khas untuk curi lembu ni. Regimen gerak khas dekat di sebelah ni. Bukan sebelah Askar Melayu Diraja, bukan. Bukan unit tu tuan. Parlimen. Unit lain. Dia tengah buat gerakan tu curi lembu dalam ni. Kena hantar pasukan apa mak? Pasukan yang kena tangkap itu yang diganti tu. Hantar pasukan tu slow-slow masuk dalam ni. Dapat tahu nanti. Untuk pembiayaan kumpulan tu. Sebab kau ada cakap gitu, memang kumpulan tu dia ada pembiayaan khas kan. Daripada kaki empat ni, kumpulan ni. Yang serang menyerang askar apa benda dekat Kalan Hulu apa benda gitu kan. Yang Pulau Gelombang gitu kan. Pulau besar gitu kan. Pulau besar, aktiviti pulau besar, benteng kan. Kumpulan ni. Yang tangkap syabu baru ni dalam dekat pulau kosong tu. Speedboat yang buat dekat dalam dekat Melaka, dekat Kelebang tu, dekat UiTM tu hilang kan. Boat yang sama yang kena tangkap tu, yang satu tu dah ambil dah. Dah dapat balik dah yang dia curi tu. Ada 6, 7 lagi. Okey. Terima tu. Saya bukan terlibat dengan visit pesisir tu. Tak terlibat. Saya terlibat dengan Suruhanjaya, Pencegah Rasuah Malaysia dengan Suruhanjaya Keselamatan ASEAN. Cogom tu gitu. Dengan kelompok-kelompok lain. Kan? Tak terlibat dengan korang. Cuma jenayah terancang pasal kes bunuh hakim tu, yang Mitoto dengan Wan Mansur ni, dengan Usuk ni, anak Sari ni, Dapi ni, kan ada satu hakim kena bunuh kan. Tu. Suspek tu lah yang sebut tu. Kan? Untuk unit-unit yang keselamatan dekat luar sana, tolong bagi perhatian, tolong bagi kerjasama. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sebab dia dah attack bini saya dah. Saya dah kena laporkan benda ni ke unit dekat mana? Dekat Sarawak sana. Dia orang pun dah respon baru ni, miss call. Tolong hantar orang dia. Orang personal kemari yang Sarawak tu. Dekat Sibu tu yang berkait dengan anak Leman ni. Memang dia orang ni terlibat dengan aktiviti ni.